keterisan dalam kerajaan negeri? Memang ada keterisan. Mana dalam sejarah dahulu sebelum pilihan raya umum 2018, duit boleh dijumpa di jabatan air beratus juta. Berjuta duit di jabatan air. Ketirisan apa itu? Bukan hanya duitnya, ya, tapi juga ketirisan bekalan air yang ada. Nak dapatkan air, pergi pejabat daerah. Mana jabatan air yang ada ini? Jabatan air kita jumpa duit di jabatan. Buat tindakan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk pastikan bahawa duit yang telah dijumpai di jabatan air gunakan untuk baik pulih air yang ada, ya, di merata tempat di seluruh Sabah, ya. Begitu juga maintenance of road. Kerajaan negeri ada peruntukan 400 juta saya ingat. Kalau tidak silap saya, ini bukan kerajaan persekutuan, daripada kerajaan negeri, termasuk bantuan maris yang ada. Dan waktu saya jadi kerajaan, saya tambah 100 juta. Saya Menteri Kewangan untuk memastikan gunakan duit untuk baik pulih jalan raya. Jangan tunggu penbonyo siap. Jalan raya yang ada, where the money? 400 million. You can ask them. Bukan saya nak fabricate story, ya. Bukan kita nak reka. Ini di antara perkara fakta yang rakyat harus sedar dan tahu kegagalan pihak kerajaan GRS Pemerintah Negeri Sabah ini, ya.